Air botol yang kau minum jauh lagi kotor daripada air paip rumah kau. Sementara pembotolan air reverse osmosis tiada standard daripada segi punca air sebelum penapisan. Air paip daripada Syabas dirawat dengan standard WHO. Dan sementara kita lihat kadang-kala air tersebut keruh dan berbau. Majoriti punca adalah datang daripada sistem perpaipan persendirian yang berkarat mencemarkan air tadi. Kemudian kita kadang-kadang nampak loji dekat mana-mana. So lagilah kita tak confident dengan air paip. Termasuklah saya. Nak Abah nak minta tolong something. Apa saja Abah? Abah nak wasiatkan kau air peninggalan. Baik, air peninggalan? Bukan harta peninggalan. Bukan air. Air ni bukan air biasa. Sejak zaman berzaman nenek moyang kita dah gunakan air tu untuk... Oi! Tidak! Guna air untuk apa? Cerita bagi habis. Dia tak tutup pun mulut Abah.